Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah, dan insya-Allah pada kali ini insya-Allah kita akan sambung kembali perbincangan kita yang mana kita masih lagi berada pada ayat yang ke-6 dalam surah Yusuf ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. Maksudnya saudara, ayat yang ke-6, dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu takbir mimpi serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub sebagaimana dia telah menyempurnakannya kepada nenek moyangmu dahulu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita telah bincang sebahagian daripada ayat yang ke-6 pada seri yang lalu, iaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Yusuf alaihi salam. Pemilihan itu sebagaimana yang disebut oleh sebahagian para ulama tafsir, iaitu merujuk kepada pemilihan sebagai kenabian tersebut yang sekaligus telah merealisasikan mimpi yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi beliau juga, baginda juga dilantik, memilih, Allah Ta'ala memilih baginda sebagai nubuwah ataupun sebagai mendapat pangkat kenabian. Dan juga yang keduanya, iaitu dari sudut Allah Ta'ala mengajar ta'wil al-ahadith, iaitu yang merujuk kepada takbir mimpi, yang sesuatu keistimewaan juga yang didapati ataupun diperoleh Nabi Yusuf AS. Kita sampai kepada perkara yang ketiga dalam ayat ini, wa yutimmu ni'matahu alaik, iaitu bermaksud serta Allah Ta'ala akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Ini merupakan satu berita gembira juga, sesuatu perkara yang boleh disebut sebagai sesuatu kegembiraan yang dijanjikan kepada Nabi Yusuf AS, iaitu kenikmatan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merujuk kepada kenikmatan dunia sehinggalah sampai kepada kenikmatan akhirat, yang mana pada peringkat awalnya daripada kenikmatan diberi sebagai pangkat kenabian, dan juga kenikmatan-kenikmatan dari sudut Nabi Yusuf alaihi salam juga berjaya. Kalau tengok dalam cerita Nabi Yusuf ini, kisah yang berlaku ini, ianya berjaya menghadapi segala mihnah, segala cabaran, segala dugaan, kesusahan-kesusahan yang dialami, dan semuanya itu suatu kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan juga boleh menafsirkan mimpi, kenikmatan juga dari sudut pangkat yang diberikan dan sebagainya. Maka kenikmatan itu kenikmatan yang berterusan sampailah kepada kenikmatan di akhirat kelak, iaitu dalam keadaan pelengkap kepada kenikmatan-kenikmatan dunia, dia sampai kepada kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh sampai ke akhirat. Itu disebut oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika mana membicarakan tentang perkara ini. Beliau menyatakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Yusuf di kalangan hambanya sebagai pembawa risalah yang khusus, iaitu merujuk kepada pangkat kenabian, dan juga berita gembira, iaitu mengajar ataupun Nabi Yusuf memperoleh dari sudut mengetahui ilmu tentang tafsiran mimpi, dan yang ketiganya pelengkap kepada nikmat
ialah suatu kenikmatan yang berpanjangan sampailah kepada kejayaan di akhirat kelak dengan diletakkan di darajat yang paling tinggi bersama dengan para anbiya alaihi wassalam yang lain, iaitu di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Yang mana ini satu perkara yang disebut juga kalau kita tengok dalam surah Yusuf juga dalam ayat yang 101, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Di situ Nabi Yusuf menyatakan, dirakamkan oleh Allah Taala, engkau telah beri kepada aku kekuasaan, al-mulk ini kekuasaan, kau telah mengajar kepada aku ta'wil ahadith dan sebagainya, dan kau matikan aku dalam keadaan Islam, dan aku termasuk dalam golongan orang salih. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Al-Maraghi dinyatakan tentang maksud ataupun tafsirnya. Allah berfirman pada Nabi Yusuf, Tuhanmu menyempurnakan nikmatnya kepadamu dengan menjatuhkan pilihannya kepadamu, memilih kamu, lantas memilihmu untuk menerima anugerah kenabian pada risalah dan juga pada kerajaan. Dia juga menyempurnakan kehidupan bapa dan saudara-saudaramu beserta keturunan mereka dengan mengeluarkan mereka dari gurun padang pasir lalu meninggalkan mereka di tempat yang mulia di Mesir. Ini satu kenikmatan juga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Yusuf AS, yang akhirnya memang Nabi Yusuf akan berada di Mesir, akan duduk di Mesir, akan menjadi kita kata mengepalai ataupun menjawab jawatan yang penting di Mesir, dan juga keluarganya juga akan mendapat kedudukan yang mulia. Dan Allah juga membentuk kenabian yang sudah berganti pada anak cucu mereka pada suatu masa kelak, sebagaimana juga yang ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut, iaitu wa ala ali Yaqub kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Yang bermaksud Allah Ta'ala menyatakan sebagaimana Tuhanmu telah menyempurnakan juga nikmatnya sebelum saat ini kepada datuk nenek moyang kamu, iaitu yang disebut sebagai Nabi Ibrahim AS, min qablu Ibrahim wa Ishaq. Disebut nama Ibrahim dululah, kerana baginda lebih mulia ataupun lebih dulu dibapa kepada Nabi Isa AS. Jadi di sini dalam tafsir Al-Maraghi dinyatakan bahawa dalam perkara ini dinyatakan bahawa Nabi Yaqub AS mengetahui janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bahawa keluarganya telah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kenabian dan kitab akan diturunkan kepada keturunannya, maka hal yang sama juga diketahui daripada mimpi Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf adalah mata rantai yang pertama dalam rangkaian kenabian yang terdiri daripada putera-puteranya sesudah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu disebut dalam tafsir Al-Maraghi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan seterusnya Allah Taala menyatakan bahawa inna rabbaka alimun hakim, yang mana maksudnya sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi maknanya di situ adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui sesiapa yang dipilihnya dan sesiapa pula yang patut mendapat anugerah dan nikmatnya. Lalu Allah menunjukkan kepadamu sebab-sebab untuk mencapai tujuan itu sesuai dengan kehendak yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, kerana Allah itu maha bijaksana pada pengendaliannya dan dia melakukan apa saja yang dikehendaki selaras dengan sunnah ilmu dan hikmahnya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah maha mengetahui, Allah Ta'ala maha bijaksana, alimun hakim. Alim merujuk kepada ilmu, hakim merujuk kepada hikmah. Apa beza ilmu dan hikmah ni kalau kita nak faham dengan lebih jelas, iaitu bagaimana Nabi SAW, kalau kita nak faham konsep ilmu dan hikmah, Nabi SAW duduk di Mekah selama 13 tahun selepas daripada dibangkitkan atau diutus menjadi Rasul. Pada waktu itu ketika mana Nabi duduk di Mekah, Nabi dapat menyaksikan berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Ada banyak sekali berhala. Tetapi waktu itu Nabi tidak memusnahkan berhala-berhala tersebut. Sedangkan dari sudut keilmuan, dari sudut ilmunya, kewujudan berhala-berhala itu satu perkara yang haram, yang sepatutnya dimusnahkan. Tetapi dari sudut hikmah, dia belum masa lagi untuk
dimusnahkan. Kerana kalau Rasulullah SAW melakukan sedemikian, sudah tentulah golongan musyrikin akan menuntut bela, akan melakukan balas dendam, akan melakukan kekerasan, dan seterusnya. Mereka akan bina berhala yang lebih cantik lagi daripada apa yang berlaku. Maka dengan sebab itu Rasulullah SAW walaupun dari sudut ilmunya mengetahui ianya patut dimusnahkan, tetapi dari sudut hikmahnya Rasulullah tidak melakukan apa-apa sehinggalah pada pembukaan kota Mekah, pada Fathu Mekah. Pada waktu itu Mekah berada di bawah genggaman Rasulullah SAW, dan pada ketika itu segala berhala-berhala itu dimusnahkan. Nabi SAW memerintahkan bagaimana berhala itu dimusnahkan, kerana Kaabah sekarang sudah berada di tangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajipan pada waktu itu untuk membersihkan Kaabah daripada segala ciri-ciri keburukan. Jadi ini hikmah yang menunjukkan satu hikmah yang sangat-sangat besar. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kesimpulan daripada ayat ini kalau kita melihat berdasarkan mimpi Nabi Yusuf itu, Nabi Yaqub memahami secara ijmal, secara umum segala berita gembira yang diberikan kepada anaknya. Adapun tipu daya yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Nabi Yusuf, jika mimpi itu diceritakan kepada mereka, baginda menyimpulkan demikian berdasarkan tabiat manusia dan permusuhan syaitan terhadap umat manusia. Kemudian kita lihat bagaimana pembentangan seterusnya dilanjutkan dengan khabar gembira untuk Nabi Yusuf sesuai yang ditunjukkan dalam mimpinya. Di samping kepandaian baginda untuk mentakwilkan mimpi-mimpi yang memungkinkan akan menjadi sarana penghubung antara dirinya dengan orang lain, akhirnya baginda akan memperoleh kedudukan yang paling tinggi, pangkat yang luhur dan kenikmatan yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang berupa kenabian, kerasulan, sebagaimana yang telah diterima oleh kedua-dua bapa dan datuknya yang juga yang merupakan nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara yang dirahmati Allah, secara ringkasnya kita lihat apa maksud dalam ayat yang ke-6 ini. Sebagai kesimpulan perbincangan kita dalam ayat ke-6 ini, kita mendapati bahawa tiga perkara berita gembira. Yang pertama, berita gembira itu tentang pemilihan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Yusuf sebagai nabi. Yang keduanya, bagaimana Allah Ta'ala juga menjadikan ia mampu untuk menafsirkan mimpi. Dan yang ketiganya adalah pelengkap kepada nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpanjangan dunia sampai ke akhirat. Dan juga secara apa yang kita dapat daripada perbincangan kita dapati bagaimana nikmat pemilihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu merupakan satu nikmat yang sangat-sangat besar, apalagi nikmat kenabian yang mana ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang layak untuk dipilih di kalangan hamba-hambanya, sebab Allah Taala Maha bijaksana, Allah Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih golongan-golongan ataupun manusia yang memang layak untuk dipilih menjadi kekasih-kekasih Allah, utusan Allah. Dan seterusnya juga kita dapat mengetahui daripada ayat ini, tafsiran mimpi itu, takbiran mimpi itu merupakan nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf, yang mana itu merupakan satu mukjizat juga yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Yusuf untuk mengukuhkan risalah ataupun utusan ataupun risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Yusuf AS yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga seterusnya satu pengajaran yang kita dapat juga ialah bagaimana kenikmatan, kesempurnaan kenikmatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu diberikan oleh Allah Taala hasil daripada kesabaran yang wujud, hasil daripada usaha yang berterusan. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf AS ini sebelum diberi satu keistimewaan kenikmatan di atas dunia ini, dan di Nabi Yusuf AS kita akan ikuti selepas ini bagaimana kehidupan sejarahnya yang mengalami pelbagai cabaran, dugaan, tetapi kesabaran itulah yang menjadikan satu kekuatan yang ada pada Nabi Yusuf, yang merupakan satu keistimewaan juga kepada baginda alaihissalam. Dan juga kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberi kelebihan kepada keluarga Nabi Ibrahim, Ishak, yang mana dijadikan mereka itu, keturunan mereka itu para anbiya alaihimussalatu wassalam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi itulah antara sedikit
apa yang kita dapat sentuh ataupun hikmah daripada ayat yang ke-6 daripada surah Yusuf ini. Dan insya-Allah saudara, kita akan sambung seterusnya pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 insya-Allah, yang mana kita akan melihat bagaimana pengiktibaran ataupun kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS, dan juga apa yang berlaku kepada saudara-saudaranya yang dibincangkan bermula pada ayat ke-7. Jadi untuk kali ini sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.